Hai semua, Yindi ต้อนรับสู่ไทย Santai ค่ะ Satu lagi topik yang mengelirukan beginners kalau belajar bahasa Thai, iaitu vocal complex. Korang pernah tak jumpa perkataan macam ni? Diau, kiau, suai. So, dalam perkataan tadi ada vocal complex. Okay, let's learn. Vocal complex ialah gabungan huruf vokal dengan huruf konsonan yoyak dan wawen sahaja bila konsonan itu berada di final konsonan. Contohnya, nai, serak a bertemu yoyak, suai, serak wa bertemu yoyak, sau, serak a bertemu wawen. Kenapa dipanggil vocal complex? Well, kerana vocal complex bila disebut kedengaran seperti bunyi huruf vokal biasa. Contohnya, I. Vocal complex sama bunyi dengan I, vokal biasa. Atau, au. Vocal complex sama bunyi dengan au, vokal biasa. Dan ini beberapa contoh vocal complex yang korang mungkin pernah jumpa atau nampak. I. Bunyi sama dengan sara I. Iau. Bunyi sama dengan sara E tambah wawen. Au. Bunyi sama dengan sara au. Uai. Bunyi sama dengan sara ua tambah yoyak. Uai. Bunyi sama dengan sara ua tambah yoyak. Oi. Bunyi sama dengan oang tambah yoyak. Oi. Bunyi sama dengan sara o tambah yoyak. Ui. Bunyi sama dengan sara u tambah yoyak. Iu. Bunyi sama dengan sara i tambah wawen. Eu. Bunyi sama dengan sara e tambah wawen. Eu. Bunyi sama dengan sara e tambah wawen. Eu. Bunyi sama dengan sara e tambah wawen. Ei. Bunyi sama dengan sara e tambah yoyak. Vocal complex hanya berakhir dengan final konsonan yoyak dan wawen sahaja. Contoh, nai dan sau. Korang tak perlu hafal vocal complex seperti vokal biasa yang korang hafal sebelum ni. Cuma perlu tahu adanya vocal complex dalam sesuatu perkataan saja. Macam mana nak tahu perkataan tu ada vocal complex atau tak? Sebab bunyi sama macam vokal biasa. Okey, mudah je. Kalau perkataan tu ada gabungan vokal dan konsonan yoyak, wawen dan konsonan tu jadi final konsonan, maka ia jadi vocal complex bukan vokal biasa lagi. Contohnya, kalau perkataan tu ada gabungan vokal dan konsonan yang lain selain daripada yoyak, wawen dan konsonan tu jadi final konsonan, maka ia jadi vokal biasa bukan vokal kompleks. Contohnya, contoh perkataan, nai, suai, sau, diau, kei, doi, hiu, kui, leo, reu, leo, ruai. Itu sahaja. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda rasa video ini menarik, jangan lupa like dan subscribe untuk video seterusnya. Bye-bye!